Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Salam sejahtera guys. Terima kasih kerana singgah di saluran Bantuan MY. Untuk yang baru jumpa channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan loceng supaya anda dapat notifikasi segera bila ada info bantuan terkini. Hari ini kita masuk topik yang ramai tunggu. Perkembangan terkini mengenai keputusan STR Fasa 1 bagi tahun 2026. Ramai penerima lama, penerima baru dan mereka yang buat kemas kini sejak beberapa bulan lepas tengah tunggu jawapan, jadi jom kita kupas satu-satu dengan jelas. Untuk makluman guys, penerima STR 2026 ini berkait rapat dengan status STR 2025. Maksudnya, kalau anda memang penerima sedia ada pada 2025, kebiasaannya anda akan terus kekal sebagai penerima untuk 2026 selagi tiada perubahan maklumat yang menjejaskan kelayakan. Itu asasnya. Sekarang soalan paling penting. Bilakah keputusan kelulusan STR Fasa 1 bagi tahun 2026 akan diumumkan? Jawapannya adalah pada bulan Disember. Dalam bulan inilah anda akan tahu sama ada permohonan anda lulus ataupun tidak lulus untuk Fasa 1. Walaupun ramai penerima sedia ada tak buat kemas kini sebab tiada perubahan maklumat dalam tempoh 3 tahun terkini, anda tak perlu risau. Jika maklumat masih sama dan anda memang masih menepati syarat kelayakan, kelulusan anda biasanya kekal. Sistem STR memang membenarkan penerima sedia ada terus menerima bantuan selagi maklumat tidak berubah dan masih dalam lingkungan tempoh sah. Untuk mereka yang berada dalam kategori miskin serta miskin tegar, anda juga tak perlu bimbang. Anda akan terus menerima bantuan SARA melalui kategori miskin dan miskin tegar IKC. Ini automatik selagi anda masih berada dalam kategori tersebut. Manakala bagi pemohon baru serta mereka yang buat kemas kini maklumat, keputusan kelulusan akan diumumkan juga pada bulan Disember. Jika lulus, anda akan terus layak menerima bayaran Fasa 1. Tapi guys, kalau keputusan tidak memihak kepada anda, contohnya anda gagal dalam Fasa 1, apa yang perlu dibuat? Di sinilah ramai orang selalu terlepas peluang. Fasa 1 dan Fasa 2 STR jaraknya sangat dekat. Jadi bila anda nampak status gagal, perkara pertama yang kena buat ialah semak sebab kegagalan, kemudian terus buat rayuan sebaik sahaja tarikh rayuan dibuka. Berdasarkan tahun sebelum ini, proses rayuan biasanya dibuka sejurus selepas keputusan Fasa 1 diumumkan. Jadi jangan tangguh. Kalau lewat, anda mungkin tak sempat masuk Fasa 2 dan akhirnya hanya akan dapat bayaran pada Fasa 3, rugi 2 fasa sekaligus. Satu lagi perkara penting, permohonan STR dibuka sepanjang tahun tapi proses penilaian dan bayaran tetap ikut fasa. Jadi walaupun anda boleh mohon bila-bila, kalau anda buat rayuan selepas tempoh yang ditetapkan, anda tetap hanya akan masuk fasa bayaran seterusnya. Buat masa ini, semua permohonan sedang diproses. Dan hujung bulan Disember nanti, keputusan kelulusan STR 2026 Fasa 1 akan mula dipaparkan. Pastikan anda semak status melalui portal rasmi STR atau aplikasi yang disediakan kerajaan. Baik guys, itu maklumat terkini yang boleh kami kongsikan setakat ini. Teruskan follow Bantuan MY untuk info sahih dan mudah faham. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Salam sejahtera dan terima kasih kerana menonton